Kat zoo. Sebab nak tanya dia pasal makanan ni, tambahkan. Buah-buah. Proses membuat ayam masak tomato untuk nasi tomato sedang berlangsung. Okey, setakat ni terima kasih kepada isteri-isteri pegawai-pegawai yang turun. Terima kasih cik-cik suami yang telah membenarkan permaisuri masing-masing ya untuk kerja gotong royong fitik. Ini ketua chair. Terima kasih ya. Ini AJK yang hadir. Okey, yang pegawai polis ni yang turun setakat ni Puan Erna, terima kasih daripada Blok H. Puan SP Bakya pun daripada Blok H. Ini orang kuat minat. Lagi. Ada Puan Azimah baru nak cakap. Polis ada. Ada. Okey. Ada 5 orang polis. Puan Azimah pun dah datang, alhamdulillah. Lagi tadi Diana dah balik. Yang lain majoriti adalah isteri pegawai. Pohon kerjasama pegawai-pegawai polis wanita yang berkelapangan, sama-samalah kita mengeratkan ukhuwah ya. Dengan kerja-kerja yang macam ni kita dapat lebih rapatlah ya. Dan juga kalau tak berkesempatan untuk kerja rewang-rewang ni, diharap nanti di dewan tu kita sama-sama dapat berjumpa ya. Okey, terima kasih semua.
kerja-kerja membersihkan ayam. Masa briefing kita ada minta bantuan kaum madam ya, tapi nampaknya mungkin kaum madam sibuk ya angkat kursi meja. Tak apalah, kaum Hawa saja yang buat. Tapi kalau dapat ada yang berkelapangan tu, tolong goreng. Tolong goreng siapa yang berkelapangan. Sedapkan masuk membawang, makiris bawang, mata bergenang sekikan. Assalamualaikum semua. Pohon semua kaum muslimah ya yang berkelapangan boleh datang di surau dekat dapur surau ni, surau kita, untuk kita buat kerja gotong royong, masak nasi tomato ada beras nak kena basuh. Ada lagi lah siapa yang berkelapangan, dialu-alukan, hadirlah bersama-sama menjayakan kita punya kerja rewang untuk masak nasi tomato pada pagi ni. Okey, terima kasih semua. Okey, terima kasih.